Pasal dekat thread ni ramai gila yang bangang. Kalau tak tahu tak apa, tapi ini bangang spesies yang mana dia buat pandai. Dia pula dia persoalkan tahnik. Islam ke tak ni? Tahnik ni sunnah Nabi. Ni riwayat Muslim. Sungguhnya Rasulullah SAW pernah didatangi dengan kanak-kanak, lalu baginda memberkati mereka dan mentahnikkan mereka. Tahnik itu apa? Mengunyah tamar ataupun kurma, kemudian disapukan pada lelangit baby. Kalau saya mau hadis tu daripada sumber lain pun, tahnik ni walaupun bukan wajib, dia just sunnah. Hidupkan sunnah tu adalah cinta pada Rasulullah, betul Pahala weh. Kita baca dia punya posting kat track. Padahal boleh je celup dalam air masak, teknik-teknik bagi lembut, nak juga guna ayat liak. Zaman lah ni virus banyak. Ini cara Nabi bertahnik. Nabi ambil kurma, Nabi kunyah sikit untuk dilembutkan dan diteknik pada lelangit baby. Kenapa Rasulullah guna mulut baginda untuk lembutkan kurma? Kenapa tak lembutkan kurma dengan ayat masak? Macam mana hadut abad dekat track ni? Sebenarnya apa yang Nabi buat, mesti ada sign di belakang dia. Aku nak try faham logik kawan ni. Nak isi kurma. Apa kurma? One of the reason dia adalah kurma ni 50% glucose, 50% fructose. Maksudnya karbohidrat lah. Lepas tu isi kurma ni lembutkan dengan air. Maksudnya isi kurma tu cuma ada glucose dan fructose sahaja. Adalah sikit fibers. Kita ini pada lelangit baby. Lelangit dalam mulut, kita ada dua bahagian tau. Bahagian kasar dan juga bahagian lembut. Tengok dari segi tahnik, kebanyakan yang kita akan sentuh pada lelangit kasar. Kawasan sini sahaja. Ingat logik, kalau sentuh bahagian soft palate ataupun lelangit lembut ni, hang nak termuntah weh. Boleh trigger muntah. Bahaya tu, puasa. Kalau bertahnik, cara logik akal kawan ni, guna ayak masak sahaja, lembutkan kurma. Jadi cuma dapat rangsangan manis semata-mata. Sebab kurma kan manis. Tapi apa manfaat lain kalau kita ikut sunnah Nabi SAW? Guna kurma. Kurma tu dilembutkan dengan mulut para alim ulama'. Bukan mulut perokok, gigi berkarang dengan nikotin, lepas tu dengan rosak lah tu. Dan mulut macam ni aku tak mahu anak aku ditahnikkan. Tapi tahnik dengan mulut para alim ulama' macam ustaz, tak wadi. Tengok gigi sikit, nak molek tu. Mulut berasih, tak nampak macam tanda-tanda merokok. Mulut orang alim yang sentiasa basah dengan zikir. Sentiasa mengingati Allah. Kalau Rasulullah masih hidup, confirm kita akan pilih Rasulullah Sebab Rasulullah paling alim kot. So ada manfaat ke kalau kurma ni dibasahkan dengan air liur, lembutkan, compare isi kurma yang dilembutkan dengan air masak saja. Okey, kurma macam aku cakap tadi, dia 50% fructose dan 50% glucose, betul? Boleh refer kajian belakang ni. Nutrisi of kurma. Fructose and glucose adalah, dua jenis gula tu adalah monosaccharide. Gula ringkas. So gula ringkas tu apa? Okey, bila ditahnikkan pada lelangit baby, gula tu senang diserap masuk ke dalam darah baby. Dan ada setengah baby, dia memang ada masalah rendah gula. Kita panggil neonatal hypoglycemia. Sebab itulah tahnik dengan benda manisan memang elok untuk baby. Tapi kalau tahnik dengan ayat liuk, apa lagi benefit dia? Aku cakap memanglah tak ada kajian manusia untuk kebaikan tahnik. Tapi di peringkat binatang, animal study, tahnik ni dapat merangsang immune sistem badan. Kenapa? Boleh baca kajian belakang ni, tapi aku try explain secara simple. Dalam mulut kita ni at least ada 6 ke 20 bilion ekor bakteria. Tapi bukan semua bakteria jahat. Ada juga bakteria yang baik. So bila tahnik kemam kurma tu akan ada sikit dengan air liur, betul? Air liur tu memang ada kuman, betul? Tapi kuman tu tak semestinya kuman jahat, betul? Lepas tu aku cakap, bergantung pada orang yang tahnik tu. Kalau hang pilih orang alim ulama, takkan dia pokok tegak. Takkan dia buat benda tak senonoh pada mulut dia. Mesti berasih. Lah hang bertahnik dengan siapa entah, tengok-tengok gigi bergulat. Tu lain cerita. So air liur tu kemungkinan memang ada a few kuman campur dengan bakteria, dan dalam air liur juga ada, jangan lupa, ni air liur kita ni ada enzim tau. Enzim amylase kita panggil. Enzim ni lah mencerna karbohidrat. Enzim ini bila bercampur dengan kurma, dia akan memudahkan lagi gula untuk diserap oleh baby. Apa tak kelebihan kalau bertahnik kita guna kemam dengan mulut? Bandingkan kalau bertahnik dengan guna ayat kosong saja. Ayat kosong ni ada apa? Garam apa pun tak ada. Enzim amylase tak ada. Bakteria pun tak ada. Kurma tu sekadar dilembutkan sahaja. Kalau bertahnik cara Nabi SAW, iaitu kemam, iaitu dilembutkan, ada benefit sikit oral microbiome, iaitu bakteria daripada mulut orang yang, contoh macam ustaz bertahnik, maksudnya bakteria daripada mulut ustaz tu mungkin boleh transfer sikit ke dalam mulut baby kita untuk merangsang immune sistem badan antaranya. Tapi ingat, yang ni bukan human study, lebih pada animal study. Dan aku refer satu artikel lagi, boleh tengok ada tak manfaat tahnik ni pada kekuatan immune sistem pada perut. Kajian tapi melibatkan rats juga. Aku sebagai orang sains, okay? Kita tahu tahnik memang sunnah Nabi SAW. Cuma tak banyak kajian human. Lebih banyak kajian animal dan juga pre-clinical study. Tapi kan satu benda je pegang. Walaupun benda tu tak dikaji secara terperinci dengan human study, tetapi bila Nabi SAW yang buat,
Aku percaya benda tu melangkaui sains. Kita orang Islam, kita orang sains, kita lah kena buat. Ya tak? Adik, jangan jadi bangang, okey?